Geng, ini Huawei Pura 80 dan fungsi AI dia memang function. Contohnya ni aku tengah makan, tangan berminyak sikit lah, leceh nak scroll. Guna gesture je untuk scroll TikTok, so kau tak perlu nak sentuh skrin dengan tangan berminyak tu. Lepas tu, bila ambil gambar selfie, ada je yang komplain tak puas hati, muka dia tak ready walhal semua dah ready. Yang ni guna AI based expression. AI dia akan scan semua shots dan cari best face. Kau boleh pilih mana satu expression yang ngam, so tak perlu retake dah. Masalah ni biasanya banyak jadi dekat perempuan, kan? Lepas tu ada AI remove. Delete semua foto bom yang korang tak nak. Contohnya ambil gambar tiba-tiba ada tong sampah, delete je tong sampah tu dan gambar jadi ready untuk dipost. Nak delete gambar kawan korang pun boleh. Hasil dia memang sangat clean, memang macam tak ada orang, natural. Dan nak share setup meja korang tapi kabel berselirat, delete je kabel tu and then jadi clean setup. Nanti orang tanyalah, bang, macam mana setup abang ni bersih gila tak ada kabel? Padahal guna AI remover. Dan Pura 80 ni bukan setakat AI je function, kamera dia pun boleh harap. Dia ada ultra chroma yang jadikan gambar tu true to life. Apa yang kau nampak, itu yang dia snap. Warna dia jadi vivid dan memang real life. Tak perlu edit, tak perlu filter, terus jadi untuk korang snap dan post dekat sosial media. Erase, perfect smile, hands free control, semua boleh dengan Huawei Pura 80. And then sekarang korang boleh dapat Huawei Pura 80 dengan harga 2799 saja. Lepas dapat diskaun 500, siap ada lagi free gift. Ini memang offer yang berbaloi daripada Huawei. Kalau kau nak tengok lagi hasil gambar dia, boleh pergi ke IG aku, nanti aku upload. Dan drop juga dekat komen features mana yang buat kau impress. Wow, hebat sekali.